Jangan simpan dalam ASB, rugi. Lebih baik simpan emas. Saya pernah jumpa ada satu komen yang beritahu macam tu. Sebenarnya tak ada istilah kita simpan dalam ASB rugi. Sebab setiap instrumen kewangan ni dia ada fungsi yang berbeza. Jadi kalau untuk ASB ni sesuai untuk simpanan jangka masa pendek. Sebab apa? Kalau kita simpan dalam ASB, kita keluarkan semula, so kita akan dapat amount yang kita simpan tu dalam masa setahun dan ke atas, kita akan dapat dividen. Tapi berbeza dengan simpan emas. Sebenarnya sesuai untuk jangka masa panjang. Emas kalau tuan-puan beli dan kemudian tuan-puan terus jual, still akan rugi sebab emas ada spread value. Jadi kita kena tahu fungsi setiap instrumen kewangan tu. Saranan saya, untuk jangka masa pendek, simpan dalam bentuk ASB. Dan kalau untuk jangka masa panjang, tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Walaupun kalau kita tengok keuntungan ASB seperti yang diumumkan 5.75% dan berbanding emas pun rata 10%, tahun lepas 22.9% dan tahun ni dah lebih daripada 30%. Buat pilihan yang bijak untuk simpanan anda, letak pada tempat yang betul. Kepada yang nak mulakan simpanan emas, boleh isi borang biru di bawah untuk saya bantu mulakan simpanan emas anda.